Okay, dah dapat lah tadi barang aku. Baju jersey Arsenal Home. Guys, syok lah ride jalan Padang Besar ni. Dia punya jalan dia dah cantik lah. Motor ni kalau hang kena tahan roadblock pun hang tak risau lah. Okey, tak seminit aku sampai Padang Besar. Aku harap kedai Liverpool dah buka lah. Tu kita naik tengok kedai Liverpool buka ada lagi. Oh, pukul 10. Aku rasa nak sampai Liverpool buka ni. Ini tani. Buka lah. Target aku JC lah. Lupa banyak lah. Senang. Boleh. Asna yang retro tu ada? Asna retro tu yang ni. Ada JVC dengan O2. Ha, JVC tu lah yang baru ni dapat keluar kan? Yang ni lah? Apa yang ni? Dia yang baru ni kan depa lancar satu. Tak ada. Ni yang home kan? Ni kopi ori apa player? Player berapa? Player 45 40 ha. Okey, boleh. Ada murah ke? Murah dah 40 player. Okey aku ah. Ya. Okey ah. Thank you. Okey. Dah selesai dah kerja aku. So aku check bateri GoPro aku masih lagi ada dalam lebih kurang 50% macam tu. Sempatlah aku nak buat video untuk balik Jitra dulu, rehat dulu kan. Lepas tu kita tengok macam mana boleh charge ke tak. Bismillahirrahmanirrahim. So jam pun dah pukul 11.10. Jadi kita gerak awal supaya tak panas sangat. Ni pun dah start panas ni. Hari ni memang aku plan bawa bag lah. Aku galah bag. So memang bila nak beli baju, kalau nak beli barang-barang apa sikit-sikit kan, boleh lah masuk kan. Ini dah penuh guys bag aku. Bag yang di karton ni, dia yang size kecil tu. Okay, abang kita isi bagi padat lah. Dia mesti nak kena keluar juga macam mana pun tu. Dia mesti nak kena keluar juga. Kalau ada motor mah mesti nak kena keluar juga ke. Hei. Okey, dah dapat lah tadi barang aku. Baju jersey Arsenal Home. Sebelum ni tahun lepas aku main Arsenal Home, dia tak apa nak cantik tau. Dia punya cutting dia collar agak
luas, lengan, agak besar. So untuk kali ni, tahun ni aku memang macam tu. Kalau batch awal tu kadang-kadang dia punya cutting tu tak cantik tau. Tapi untuk second JC yang biru tu okey, aku beli tahun lepas. Betul, aku memang biar lama sikit bagi dia keluarkan cutting baru, design yang baru. So siap ni dia akan buat improvement kat depa punya quality tau. Kali ni aku dapat agak cantik lah. Okey lah, puas hati lah. Sebab aku rasa season ni Arsenal akan ambil title tu. Kau rugi lah kalau aku tak ada. Dia si home kan, so kita pakai lah. InsyaAllah lah Arsenal ambil lah tahun ni. Guys, syok lah ride Jalan Padang Besar ni. Dia punya jalan dia dah cantik lah. Dulu jalan dia tak berapa nak elok tau. Tahun ni dah hampir siap lah. Hampir siap, okey lah tahun ni. Cuma kesilapan aku kali ni, pertamanya aku otak seminit mai ke sini. Lepas tu aku tak bawa charger untuk GoPro lah. Sayang lah, kalau tidak kita boleh buat video lama sikit kan. Ni pun tak tahu sampai bila dia boleh bertahan. Aku harap balik rumah aku lagi adalah wire-wire yang ditinggalkan, boleh cucuk untuk cas Zat. Layan sini tau jalan. Bagi aku lah, kalau siapa yang nak motor Z8 ni, dia sedap dan ada performance untuk tukar exhaust, aku rasa Janelli ni lah. Janelli ni kalau hampa pasang DB killer memang dah okey lah. Tak payah buka lah DB killer, biar pakai DB killer je. Dia memang smooth lah. So aku pun rasa selesa bawa motor ni. Woi Woi, siap mana oi? Takut orang polis depan tu. Nombor plate siap. Motor ni kalau hang kena tahan roadblock pun hang tak risau lah. Yang pertamanya aku yakin sebab exhaust tak bising.
Lepas tu nombor pelit aku letak di belakang. Aku tak buang nombor pelit. Walaupun aku potong ekor, nombor pelit still ada. Dan satu lagi ada juga side mirror lah. At least ada 3 benda tu, dah boleh jalan lah. Motor senang lah, tak serabut sangat lah, tak risau lah. Nombor pelit memang penting guys. Jangan buang terus lah. Jangan letak di belah bawah lah. Walaupun nombor pelit tu dia tak patuh, dia macam ada kristal sikit ke apa kan, tak apa lah, pasang, jadi pasang belah atas lah.